Selamat datang. Mari kita tengok soalan. Um, ya. Okay. QP. QP bersini 12A. QR 10B. Q ke R. Okey, kemudian dia titik tengah kat sini. Maksudnya ni akan sama lah 5B, 5B. So, QN adalah 3. Nah, QN per dengan NB sama dengan 3/1. Boleh tukar jadi pecahan. Nisbah boleh tukar jadi pecahan. Jadi, ini adalah 1. Okey. So, maksudnya kat sini 12 bahagi dengan 4 lah. Bahagi dengan 4 dapat 3 lah. Okey. So, maksudnya sini adalah 3A. Sini adalah 9A. 3 darab 3 dapat 9 ya. Okey, so next kita tengok soalan ni. PS. So, soalan dia bagi PS dengan NS. Dia nak QS terlibat dengan H. So, ini pun nak QS tapi terlibat dengan K. So, kalau terlibat dengan H maksudnya kita nanti nak kaitkan ni. Sama ada you kembang dari PS dengan PM ataupun you kembang dari QS. Maksudnya, okey, saya nak QS. Okey, QS mana? QS dekat sinilah QS. Okay, QS dekat sini. So, QS adalah QN tambah NS ataupun QS ni sama dengan apa dia? QR RS. Okay, ada QR RS. Kemudian QS ada satu lagi. Mana dia? QS sama dengan QB PS. Okey, ada 3 lah. Okey, setakat ni ada 3. So, yang ni saya nak kaitkan dengan PS. So, saya guna yang ni. Kalau yang ni QN, saya nak kaitkan dengan K. Sebab sini ada K kan. So, saya nak kaitkan dengan NS. Saya nak kaitkan ni. So, ini saya tak mahulah. Ini saya padam. Okey, kita guna saja apa yang kita perlu ya. QS. Jangan tamak sangat ambil semua ya. Okey. QP. QP adalah 12A. Ini untuk yang pertama. Okey. Tambah PS. PS ni apa? PS adalah HPM. Okey. HPM ya. Okey. So QS sama dengan 12A. So H dia apa dia? PM. Mana dia PM? PM kat sini. Okey. PM dia kat sini ya. PM. So, PM adalah PQ tambah PM, PQ, QM. 12A tambah PQ. PQ dia mana? PQ adalah negatif 12A. QM adalah 5B. So, 12A tolak 12HA tambah 5HB. Okey. A ini adalah 12 tolak 12H. A tambah 5HB. Okey. So, habislah bagi QS ni. Okey. So, tengok yang kedua. Yang kedua ni. Okey. QS. Dia nak QS. QN ada. QN. QN adalah 9. QN. QS ya. QN adalah 9A. Sama arah. Jadi positif lah. Tambah NS. Mana? NS. NS kaitkan dengan NR. KNR. Warna biru ya. Okey. So, QS sama dengan 9A tambah KNR. Mana NR? Mana NR? NR kat sini lah. Okey. So, NR. Nak cari NR kan? Saya guna pink lah. Guna pink ya. Pink. NR. NR yang ini. So, NR adalah NQQR. NQQR. Okey. So, 9A ni 9A tambah NK. NQ apa dia? NQ bertentang arah kan? Kalau bertentang arah maksudnya negatif 9A tambah Q.
QR. QR bersama arah 10B. Okey, so kita dah dapat QS ni sama dengan 9A tolak 9KA tambah 10KB. Okey, 9 tolak 9KA tambah 10KB. Okey, boleh kan? Okey, so sekarang ni A dah siap. B pula dia nak cari nilai H dengan K. So ini adalah QS. Sebelah sini pun adalah QS. Jadi kita sama kat kanan 9K A banding A dengan A. Banding A dengan A bagi komponen A. Komponen B pula 10. 10K sama dengan 5H. So, okey, boleh ya. So, K sama dengan 5 per 10 H. K sama dengan 1 per 2 H. Okey, yang ni yang kedua lah. So, ganti yang kedua ke dalam pertama. K, 9 tolak 9, 1 per 2 H sama dengan 12 tolak 12 H. Okey, so dekat sini 9 tolak 4 per 5 H sama dengan 12. Ah, negatif 12H tambah 4 per 5H. So, dapat negatif 3. Ini guna 7.5 kot negatif. So, gunalah kalkulator. Bahagi dengan negatif ya. Am I right? We use the calculator. Okay. Saya guna calculator. Dapatlah 2 per 5. Okay. So, ada H. K mana? Ganti carilah. Cari balik. K sama dengan 1 per 5. Okey, dapat 1 per 5. Okey, banding. Okey, yang kedua. C pula. Dia kata A adalah satu unit. Ini apa maksudnya? Magnitude. Bukan modulus dah. Kat sini magnitude A adalah 1. Magnitude B adalah 2. Dan QP adalah berseranjang dengan QR. QP QP berseranjang dengan QR. Okey, berseranjang dengan ni. Okey, kemudian cari PS. So, sekarang dia PS. Nak cari PS. Dia nak cari modulus, kita kena cari apa dulu? Cari vektor dia. So, PS adalah HPM. Tadi H itu adalah 25. Okey, 25 PM. PS ya. PM adalah PQ QM. PQ tambah QM. So, sekarang PS sama dengan 2 per 5 PQ. PQ mana? PQ. Bertentang arah kan? Bertentang arah negatif. Tambah QM, 5A kan? Tambah 5A. So, sekarang ni, so kita dapat yang ni, PS adalah negatif 24 per 5A. Ini dapat, oh sorry, ini B ya. Okay, ini dapat 2B. So, dia nak modulus PS kan? Okay, modulus PS. So, yang kat sini, A dia apa? A ni adalah 1. A ni 1. B ni 2. Okay. So, punca kuasa 2. Memang nak kuasa 2. Okay. Okay.
So, dekat sini, A ni negatif 24 per 5 A. Tu. Dan ni 2 kuasa 2 darab dengan B ni apa dia? 2. Yang ni lah. Okay. Ini. So, guna kalkulator tekan, tekan, tekan. Kita dapat yang ni. Sorry, sini kena kurungan. Okay. Kurungan kuasa 2. Kalau nak cari modulus kan, dan bila dia. Okay. Thanks for watching.